kita nak menceritakan tentang peluang produk ni baru masuk ke Malaysia. Saya mencari contohnya orang yang contohnya macam student yang lagi mencari-cari peluang pekerjaan ataupun suri rumah yang ada banyak tanggungjawab di rumah yang tak boleh keluar bekerja dan sebagainya, yang lepas anak-anak pergi ke sekolah dia ada banyak masa. Peluang bisnes AFC. AFC ni apa pula? AFC ni ialah nama satu company daripada Japan dengan nama Asayama Family Club. Asayama Family Club ini dah ditubuhkan semenjak tahun 1960-an lagi di Jepun, dan selain daripada Indonesia dan Malaysia, semuanya produk AFC ini dijual direct kepada pelanggan. Istimewa di Indonesia dan di Malaysia saja dijual secara direct selling. Dan ini adalah peluang. AFC ini masuk ke pasaran Indonesia semenjak 7 tahun yang lalu. Biasanya kalau ada produk-produk daripada luar negeri seperti Jepun dan Europe, Amerika dan sebagainya, dia akan masuk ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya. Dan setelah itu baru masuk ke negara seperti Indonesia. Tetapi kali ini berbeza. Indonesia dapat dulu franchise untuk menjual produk-produk AFC ini yang langsung datang daripada Jepun. Yang bukan dipack di Indonesia ataupun dibungkus dan repackage balik di Indonesia, tak. Semua produk-produk AFC ini adalah dibuat di Jepun, dipackage di Jepun, dan semua kotak-kotaknya pun dibuat di Jepun dan diterbangkan secara air freight ke Indonesia dan ke Malaysia. So Indonesia dah masuk 7 tahun yang lalu. Member di Indonesia ada 7 juta member. Yang 80% daripada member AFC itu ialah pengguna. Mereka yang ada keluhan seperti sakit jantung, seperti darah tinggi, kencing manis, buah pinggang dan sebagainya. Jadi 80% daripada member AFC ini adalah pengguna-pengguna ataupun pesakit-pesakit yang dah bosan makan obat bertahun-tahun. Dan macam biasa, pada peringkat awalnya ada penolakan daripada golongan doktor yang dah terbiasa dengan obat-obat kimia sesuai dengan apa yang mereka belajar di universiti. Sakit ini, obat ini. Sakit ini, obatnya ini. Sakit ini, obat ini. Dan kebanyakannya obat-obat itu ialah obat-obat kimia. Dan seperti you semua tahu, badan kita ada 78 organ. Jadi contohnya you ada sakit buah pinggang, obat itu akan dibagi untuk merawat buah pinggang. Tetapi lagi 77 organ itu mungkin ada side effect dan sebagainya, kita semua tak tahu, wallahualam. Tetapi produk AFC ini terbahagi kepada 3 produk. Jadi produk pertama dia ialah produk Subarashi, iaitu untuk membetulkan ataupun meremajakan kita punya sel-sel dalam badan kita. Dan produk yang keduanya ialah Usukushi. Okay. Ini adalah produk yang pertama. Boleh nampak tak? Ini adalah produk yang pertama, iaitu Subarashi. Yang ini the fast moving killer produk di Indonesia. Dah banyak orang memakan produk ini untuk meremajakan sel, untuk mengaktifkan sel-sel dalam tubuh mereka dan untuk membantu meremajakan organ-organ dalam badan kita seperti organ jantung, organ buah pinggang, organ hati dan sebagainya. So ini ialah Subarashi. So ini produk yang pertama. Yang kedua ialah Usukushi. Usukushi ni ialah killer produk yang kedua, Usukushi Gold sekarang ni. Dulu dia keluar dengan Usukushi, sekarang dia keluar dengan Usukushi Gold dengan patent dan sebagainya. So hari ni kita tak akan cerita detail tentang produk. Dan ada satu lagi ialah dipanggil Hikari. Jadi yang ini lebih kepada sel, untuk meremajakan sel-sel dalam badan kita, dan ini lebih kepada usus, hati hingga ke pankreas kita. Jadi urusan di dalam perut, sebab kita semua tahu, semua pernah dengar yang 70% penyakit itu bermula daripada perut ataupun bahagian usus kita. Jadi ini dia produk yang kedua, Utsukushi, untuk urusan masalah di perut. Dan ini masalah untuk meremajakan sel kita. Jadi internal repair system. Ini pertama. Yang ketiga ialah Hikari, lebih kepada otak dan mata. Hanya 3 produk sahaja. Yang bagusnya tentang AFC ini, kita tidak perlu menyimpan stok. Dan untuk kawan-kawan yang lagi tercari-cari apalah dengan masalah di Malaysia ni, ada yang dapat VSS, ada yang tak dapat kerja tu semua sekali, lagi tercari-cari, kita nak berniaga apa? Modal tak berapa banyak. So dengan modal serendah RM1,200, you dah boleh memulakan, iaitu dengan membeli 2 kotak. Jadi ini 600. Jadi dengan modal RM1,200, you sudah boleh mula menjadi member AFC, iaitu member jenis Ruby, iaitu member yang terendah sekali.
iaitu member untuk permulaan. Tidak apa, bermula dengan Ruby is okay. Janji kalau you pakai sendiri, nanti untuk beli box yang ketiga, you dah mula boleh mendapat cashback dan sebagainya. Ataupun kalau ada kawan-kawan ataupun saudara-saudara yang memerlukan produk yang begini, you perkenalkan aja dan you dah boleh dapat cashback daripada AFC itu sendiri. Kita makan ubat kencing manis, darah tinggi, dan macam-macam jenis ubat yang kita beli dekat farmasi. Kalau yang bukan makan ubat KKM lah, yang kita makan ubat tu bertahun-tahun, tak ada pun kita mendapat cashback. So dengan AFC ini, anda boleh mendapat cashback dan mula boleh work from home. Maknanya kerja daripada rumah, buat sesi live seperti ini dan mungkin perkenalkan dengan jiran-jiran, saudara mara dan sebagainya. Dan dia ada menawarkan bonus harian, bonus bulanan dan trip overseas dan sebagainya. Itu saya tak mau cerita lagi lah. Yang pertama, saya nak ajak kawan-kawan bermula. Dan kita AFC ini baru dapat lesen daripada Akta Jualan Langsung di Malaysia. Baru dapat lesen dan baru memulakan bisnesnya di Malaysia. Dan saya lagi mencari kawan-kawan di negeri Johor, di negeri Melaka, di negeri-negeri untuk memperkenalkan produk-produk AFC ini kepada rakan-rakan kita yang ada masalah dari segi kesihatan. Dan nanti produk-produk caranya kita akan bagi penerangan dan sebagainya. Jadi kawan-kawan, peluang adalah terbentang luas. Di Indonesia, ini adalah direct selling nombor 1 hari ini yang menawarkan pulangan ataupun pendapatan yang sangat tinggi untuk penduduk di sana, dan baru ini dia masuk ke Malaysia. Untuk kawan-kawan yang nampak peluang, inilah masanya untuk you jadi antara yang pertama memperkenalkan produk AFC ini di Malaysia. Sebab produk-produk AFC ini kita tak perlu menyimpan stok, tidak perlu ada target bulanan, hanya memerlukan modal serendah RM1,200 sekali seumur hidup dan tidak ada yang monthly target, yang kena beli produk dan sebagainya. Maknanya semua boleh memperkenalkan ataupun menawarkan produk AFC ini tanpa perlu modal yang tinggi. Dan kalau ada pesanan, boleh dibuat langsung kepada AFC dan pihak AFC yang akan mengirim kepada you punya pelanggan. Jadi kita tak perlu simpan apa-apa stok. Jadi sangat-sangat mudah perniagaan AFC ini. Jadi terserah, you dapat produk, bukan you bayar RM1,200 itu hanya mendapat starter kit yang dalamnya isi dengan kertas dan borang-borang. Bukan begitu. Jadi setelah you dapat hak penjualan ini, you boleh jual produk AFC yang you dapat waktu you memulakan ataupun mendapat hak penjualan itu tadi. Jadi sangat-sangat mudah, simple saja. Saya cadangkan kawan-kawan di setiap negeri, kita ada 14 negeri, daripada Kota Baru, Kelantan, daripada Kuala Terengganu, daripada Pahang, daripada Johor, daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor, daripada Perak, dari segi Penang, dan dari segi Kedah, Perlis dan Sabah, Sarawak, Labuan dan sebagainya, untuk menjadi yang pertama di negeri anda untuk memperkenalkan produk-produk AFC ini hanya dengan modal sekali seumur hidup untuk mendapat hak jualan produk AFC ini. Okey, baik, kita pergi ke table yang di bawah ini tadi. Jadi apa dia peluang? Sebenarnya saya memperkenalkan hanya package yang RM1,200. Jadi saya akan ceritakan apa dia. Ada 3 package sebenarnya untuk jadi member ataupun mendapat hak jualan kepada AFC ini. Yang pertama itu ialah Ruby, iaitu dengan membeli 2 box. 2 box itu bersamaan dengan 1 paket. Okay, 2 box bersamaan dengan 1 paket. Itu anda akan mendapat hak meniaga nama Ruby. Jadi status member anda sebagai Ruby. Yang kedua ni tadi, you boleh dapat status Sapphire yang akan dapat commission yang lebih tinggi. Okay, macam mana Sapphire berapa banyak lebih tinggi? Itu nanti kita akan cerita secara detail kemudian. Sapphire ini dengan you membeli sekaligus sebanyak 6 kotak ataupun 3 paket. Jadi 3 paket membeli 6 kotak. Mana-mana pilihan you tak kisah. You nak Subarashi, Usukushi, Hikari, you boleh mix dalam 6 kotak tu tadi ataupun 3 paket, terserah kepada you. You akan mendapat hak jualan sebagai Sapphire. Yang ketiga, ini lebih kurang macam hypermarket yang memang pemborong besar lah. Namanya Diamond. Ini yang paling besar. 3 saja. Ruby, Sapphire dan Diamond. Diamond ini ialah orang-orang yang memang nampak jelas peluang dalam AFC ini dan dia tidak takut mengeluarkan modal dengan untuk mendapatkan hak penjualan seperti pemborong lah lebih kurang, dan komisen dia yang paling tinggi antara Ruby, Sapphire, yang Diamond ini yang paling tinggi dengan membeli 12 box ataupun 6 paket. Betul. Jadi 6 Diamond, 6 paket ataupun 12 box. Jadi untuk Diamond, modal pertamanya ialah RM7,200. Anda akan mendapat hak penjualan sebagai Diamond dan nanti ada pairing dan sebagainya yang you akan dapat pairing sebanyak 200 pairing you akan dapat harian. Jadi income dia sangat-sangat tinggi untuk
mereka yang mendapat hak jualan jenis diamond ini. Kalau dari segi Sapphire itu pairingnya ialah 60. Jadi harian you boleh dapat pairing 60 ya. So pairing-pairing ni cerita-cerita kemudian. Jadi dari segi modalnya tadi, Ruby modalnya ialah RM1,200 untuk membeli 2 box. Sapphire modalnya ialah RM3,600 untuk membeli 6 box. Dan you membeli 12 box, you mendapat hak berniaga jenis diamond. Berapa banyak komisen dan sebagainya itu nanti kita bincangkan kemudian, sebab kita tak boleh terlalu detail dekat dalam sesi TikTok ni tadi. Cukup untuk ini sebagai sesi pengenalan pada kawan-kawan untuk saya memperkenalkan apa itu. Selain daripada benefit, dalam VTT lain saya dah banyak memperkenalkan benefit ataupun added value produk-produk begini. Dan hari ini saya nak memperkenalkan sisi bisnes. Dan sesi ini saya faham bukan untuk semua orang. Jadi sesi ini hanya sesuai untuk 20% yang berminat dalam bisnes dengan AFC ini, mendapat benefit ataupun faedah daripada bisnes AFC dengan memperkenalkan produk-produk AFC Japan ini.